Korang tengok ni, memang besar ya saiz storage box ni. Saiz storage box yang saya ambil ni adalah ukuran 100 liter. Boleh muat untuk letak toto, untuk simpan bantal. Nanti taklah berhabuk korang punya barang-barang kat rumah tu. Kalau nak simpan toto dengan bantal, boleh masuk dekat bahagian atas sini. Manakala kalau you all nak keluarkan barang-barang yang korang simpan, just buka saja zip dekat bahagian depan ini. Lepas tu korang boleh tarik keluar. Yang saya simpan sekarang ni dekat bawah ni adalah cadar queen dan king. Memang muat lah, okay? Sebab converter ni tebal, so boleh meletak 2 ataupun 3 macam tu. So lepas ni tak ada istilah korang punya cadar berhabuk, okay? Material plastik yang lasak. Lepas tu ada tulang besi dekat bahagian dalam untuk support storage box ni. Saya nak tunjuk sikit bahagian ruang dalam. Nampak tak? Ada tulang besi dekat bahagian dalam ni untuk support storage box ni. Sebab nanti kalau korang letak barang-barang yang berat seperti bantal, toto, okay, cadar-cadar nipis, lembek, dia akan bagi sokongan. Nampak tak? Memang kukuh, tahan lasak. Okay, dia tak akan masuk habuk lah sebab ada plastik. Ada bermacam-macam pilihan saiz, tapi saiz yang paling besar ni yang macam saya ambil ni, iaitu 100 liter. Yang penting sekali, okay, dekat bahagian bawah ni dia keras tau. Boleh simpan cadar, boleh simpan toto tebal-tebal dan sebagainya. Nak beli boleh tekan dekat beg kuning ataupun tekan dekat link yang saya tunjuk ni.